Dia kata parking tepi je. Parking tepi? Ha. Dari mana? Nampak kecil. Nampak kecil. Dalam besar. Oh, you Muslim ah? Oh, sorry. Ini saya lupa nak bagi tahu, ini bukan halal punya. Apa ni? Untuk saya? Alhamdulillah, terima kasih. Saya agak-agak muskil. Benda yang kita nak ambil ini adalah benang. Tapi kenapa dia ambil pakai kereta? Kalau nak melepaskan keinginan untuk makan tiramisu, inilah dia. Ceng, cuba kau jawab dengan dia. Dia tak angkat call lah. Berat tu. You kuat lah? Kuat tengok. Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi kita dalam video buat Lala Move. Alright. Okay, hari ni sama juga. Aku nak try buat daripada pagi sampai ke petang lah, macam hari tu. Tapi mungkin tak target job yang jauh-jauh sangat. Mungkin dekat-dekat je lah kot. Sebab jauh sangat. Bukan manja ke apa, tapi saja nak ambil. Dekat ni lagi berbaloi ke tak berbaloi. Sebab hari tu semua jauh kan. So jom check order yang pertama. Order panas badan kita adalah daripada Puchong ni pergi ke Taman Muda. Alright. So jom call kejap. Hello Lala Move. Ya. I on the way. Tapi ini barang apa mau angkat Ini hardware. Hardware kecil Ada 1, 2, 3 beg. Beg ringan sajalah. Nampak terberat punya hardware lah. Okay. Saya on the way Okay, thank you. Alright. Let's go. Jom hantar. Hantar. Ambil. Kita nak ambil barang hardware. Barang hardware normally kecil je lah. Tidaklah sebesar gunung ataupun sebesar sebuah tayar kereta. Mana weh? Lah, salah lorong pula. Ni dah sampai dah. Baik aku undur tu. Sorry. Saya undur dulu Saya undur dulu. Dah lah, tadi salah jalan. Lepas tu nak kena undur pula. Aku ni kalau babak undur ni memang tak pernah salah. Memang sekali je. Memang sekali je dah complete. Okay. Baik bos. Oops. Morning. Boleh buat tak? Boleh. Besar ini. Ya. Besar. Nampak kecil. Dalam besar. Jangan cakap kadang-kadang itu Vival datang dia buat semua boleh buat banyak Kan? Dia suruh kasih tahu macam ni lah. Tu boleh buat tu. Ya. Ini saja bang. Itu saja. Alright, thank you. Ini lalu tol, lalu claim sini sana kah? Okey, saya bayar lah. Tak apa, nanti saya WhatsApp you lah. Boleh. Nombor tadi Nombor tadi. Alright, thank you. Alright. Baru dia tahu kereta ingat kecil. Besar rupanya. Dah turun seat belakang tu, besar lah tu. So kita akan pergi ke kedai hardware yang seterusnya. Jarak perjalanan kita adalah 46 minit. Tak apa, nanti lalu tol kita claim kat dia. Alright, let's go. Okay, cantik. Kita dah sampai. Alright. Tak adalah jauh sangat. Sebab lalu tol tadi RM3.50 weh. Tol max. Bapak dia. Mahal. Tuan lalu. Boleh terbaik. Boleh lah, sinilah. Kita pasang signal je. Hello. Bang, that's in hardware. Nak hantar barang Lala Move. Lala Move. Ya. Ambil ke? Hantar. Datang. Drop. Drop. Banyak ni. Sikit je. Dalam 3 kotaknya tu. Cepat ni lah. Aku pula kena load. Hai kami. Ada lagi 2. Letak sini je. Okay bang, thank you. Alright, unloading complete. Okay, Alhamdulillah kita punya job tadi tu dalam 40 minit kita dapat dalam RM17.64. Aku rasa better ambil job yang besar sikit lah sebab nak habiskan job tu dalam 1 jam. Better ambil yang mahal-mahal sikit. Masuk duit. Jom, aku cari kejap. Okay, dah dapat job. Tapi aku silap ambil. Aku ambil job pooling. Kalau jadi Lala Move driver kan, elak-elakkanlah ambil job pooling. Sebab tak berbaloi lah harga dia. Tapi terambil lah pula. Order cash pula. Tak apa, kita call lah dulu. Hello Lala Move. Saya on the way. Tapi ni nak ambil apa Okay, boleh. Sama. Job yang kita nak ambil ini adalah job pooling. Kita boleh je hantar dalam 3 ke 4 jam. Tapi aku hantar sekarang je lah. Sebab aku silap. Tak perasan. Rupanya dia tulis pooling. Tapi tak apalah, hantar je lah. Mana ni? Kodainya ni, kodai.
Kek mano kodainya ni? Kek mano ni? Nampak gayanya kita sudah menyampaikan. Jaga-jaga, belakang kereta Mercedes Berlanggar. Engkau memang jadi hamba seumur hidup Ni dia. Belakang. Kita call dia ni. Ambil barang Lala Move. Situ Okay, thank you. Hello Lala Move. Kak, saya nak masuk dalam ke? Kena masuk dalam dekat Ini 3. Aduh, ini bukan door to door service. Aduh, ya geramnya. Tapi nak buat macam mana ya? Kita malas betul nak memperbesarkan perkara-perkara yang kecil. Jadinya ngantor je lah. Daripada aku banyak sungi. Ai. Order ni sebenarnya dia adalah door to door. Tapi dia tak letak kat dalam tu. Sepatutnya tadi tu kalau korang tengok, aku tak perlu angkat. Patutnya dia yang angkat bawa masuk dalam kereta. Tapi malaslah nak memperbesarkan perkara yang kecil. Buatlah kerja amal kejap. Sebab itulah orang cakap Lala Move ni amal move. Sebab dia macam buat kerja amal kejap. Okay, tak apalah, malas besarkan perkara yang kecil. Dah sampai sana nanti bawa aku buat video, okay? Kembali lagi kita dekat Bangi. Tapi Bangi ni problem dia hari tu aku pergi susah lah nak cari order. Kenapa orang bagi tak nak hantar barang kot. Dia hantar sendiri. Okay. Dah sampai. Masuk ke dalam. Boleh masuk ke? Oh, betul. Lala Move hantar barang. Boleh Selalu kat mana? Situ. Okay, terima kasih. Dekat meja? Oh, dia kata dekat meja kan tu. Alright. Sini boleh ni ke weh? Boleh pusing ke? Shazam. Kak, tolong ambil barang please. Saya dah sampai. Sebab ni bukan door to door. Hello Lala Move. Cik, saya dah sampai. Okey, sekarang ni bukan setakat kita nak hantar barang, kita nak claim juga duit tol. Macam biasa, berapa ringgit tadi? Kita ada 2 tol yang kita lalu. 185 darab 2. RM3.7 je. Oh ya, ni order cash. Jangan lupa pula. Brahims. Siapa Brahim ni? Oh, Brahim ni dia buat ni makanan Hello. Ni barang dia. Boleh bawa ke sekali? Kena bawa member kot rasanya. Berat. Tak sini Okey. Order 21.10 sen. Saya tambah sekali dengan tol 2 tol tadi RM3.70 je. Total RM24.80. Okey, terima kasih. Saya ambil gambar kejap Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Order kita tadi berjaya dapat RM16.54. Campur duit tol RM3. So RM19. Okey lah tu kan. Ada yang tanya aku, wow, bang, duit tol memang boleh claim ke? Memang boleh claim. Kalau awak tak claim, sebab tu lah awak rasa macam tak berbaloi. Daripada awal awak buat kerja pagi sampai ke malam tu, awak keluar duit tol je untuk awak. Fully daripada awak. Tu yang rasa macam tak berbaloi tu. Make sure lepas ni, lepas pick up tu, lalu tol kan, claim je. Macam aku, pakai je ayat aku yang sama tu. Okey cantik, kita dah dapat order yang seterusnya daripada Bandar Baru Bangi ni, pergi ke Taman Mayang. Taman Mayang ni pula kita nak pergi ke Paradigm Mall. Alamak. Tapi sekarang ni kita call dululah apa barang yang kita nak hantar ni. Hello Lala Move. Dah sampai? Belum cik, saya on the way. Tapi nak tahu ni barang apa kena ambil? Tiramisu. Okey, saya on the way lah Okey, baik, thank you. Okay, jom kita ambil tiramisu. Tapi kita cubalah try macam tanya-tanya sikit. Kod boleh dapat ke satu? Cik gitu. Jom ambil. Ketipak ketipung sayang, baju raya dah beli ke sayang? Belum lagi. Asal tak beli? Oi, cantik lah dia punya. Uish, syat. Semangat jiwa kemerdekaan. Ni ke? Kena naik atas lah weh. Allah Akbar. Lah rumah orang punya. Assalamualaikum. Tiramisu. Ini saja Sini boleh lah. Ini nak hantar ni dekat mall Paradigm. Dia dekat loading bay ke? Loading bay. Call orang tu. Orang jangan orang tu pun. Okey. Itu saja apa ni? Untuk saya? Alhamdulillah, terima kasih.
Baguslah owner ni. Siapa owner dia ni? Terima kasih Encik Aris Lufias. Saya tadi niat saya main-main je nak minta dapat tiramisu satu kan. Rupanya lah dapat betul-betul di Jotu tiramisu. Weh, tak sangka alhamdulillah dapat pula tiramisu. Di Jotu. Jom hantar barang. Okey, kita dah sampai dekat Paradigm Mall. Oh, bocot kau. Mana kita nak parking ni weh? Tolonglah. Cepat. Kak, cepat masuk dalam kereta. Saya mau parking. Sikit jam saja. Cepat kereta merah, laju. Begitulah caranya. Bos, Lala Move. Hantar barang jap. Boleh? Bag. Bawa sekali. Oh, ya? Tiramisu. Okey. Ni dia. Mau gambar tak? Apa dia? Mau gambar? Barang baik. Gambar. Oh, ya. Okay, you angkat. Alright, thank you. Alright. Okay, bos, thank you. Okey, alhamdulillah untuk order tadi kita berjaya dapat RM21.95. Lepas tu kita dapat tiramisu juga. Oi, jarang-jarang kita dapat makanan free ni. Jadi ni kita makan terus lah. Lagipun dia tiramisu, kena makan laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, berbaloi ya beli. Kalau nak melepaskan keinginan untuk makan tiramisu, inilah dia. One more bite sebelum kita simpan ni bawa balik rumah. Sangat sedap. Yang ni simpan bawa balik rumah. Sekarang ni kita check order yang seterusnya. Jom. Okey, cantik. Kita dah dapat order yang seterusnya. Daripada Taman Mayang ni pergi ke Taman Usahawan. Alright. Jom kita call dulu sebab ni Chinese ni. Hello, Lala Move. Saya on the way tapi nak tanya ini mau ambil apa? Baju. Okey, saya on the way . Okey, bye. Harap dia tak dengar apa yang aku cakap awal ni. Okey, kadang-kadang ada ramai yang tanya aku, kenapa kena call dulu sebelum kita gerak? Wajib ke? Bagi aku wajib lah. Sebab dikuatiri barang yang kita ambil tu macam tak halal. Jadinya kita kena tanya dulu. Kod-kod kan, contoh dia lupa nak remarks ke. Contoh kita call hello Lala Move, ini saya nak ambil barang apa Oh, you Muslim ah? Oh, sorry. Ini saya lupa nak bagi tahu ini bukan halal punya macam tu. Jadi ni baik call dulu, ambil kepastian dulu, barulah gerak. Penting lah bagi aku. Weh, ni jalan ni satu hala je weh ni. Mana boleh dua hala? Bukan main katak lagi jalan dia. Tapi rumah sini besar. Bukan setakat rumah besar, kereta pun besar. Woi, ni macam mana kalau bertempur dengan lori, lepas tu nak kena reverse pula? Aku harap tak bertempur dengan siapa-siapa lah. Bismillah. Alamak, bertempur dengan kancil pula. Kancil ni parking sini dah kenapa? Hello akak, saya sudah sampai Okay. Hello Lala Mo, saya dah sampai depan pintu. Okay. Alright. Kita nak ambil baju. Kenapa dia ambil kereta? Aku rasa banyak ni. Satu guni ke kan? Boleh? Boleh angkat? Ui. Kuat. Ingatkan baju bandel tadi. Baju lah. Baju lah? Boleh letak. Oi, berat siut. Letak ujung. Pusing Oh my god. Itu saja Ada lagi? Skicci punya? Boleh. Masuk boleh. Masuk boleh tapi lebih muatan Boleh lah itu tu ini macam bagus lah. Boleh. Alright, thank you. Masuk TV. Alright, thank you. Alright. Oh, berat weh. Ini salah satu lagi kesalahan. Tapi benda pun dah sampai. Aku dah agak dah. Okey, macam ni lah Kepada semua customer Lala Move sekalian, kalau pilih kereta, kena ingat maximum weight ataupun maximum berat adalah 40 kg tau. Boleh nampak lah berat 40 kg ke macam mana ke. Brother tadi pun angkat tu macam dah nak terpatah pinggang dia tu. Berat lah tu kiranya. Ini tak apalah, kerja amal lah kita buat hari ni.
Sudah sampai ah. Nombor kedai kat mana weh? Tak ada nombor pun kedai dia ni. Alamak. Macam mana ni? Nombor ni depan mata aku punya. Jom. Hantar. Hello. Lala Move. Hantar baju. Baju. Ha? Makan? Oh ya ke? Berhenti kejap lah. Besar. Mau lelaki angkat? Ada lelaki? Ada? Satu, dua. So big. Besar nak mampui. Ini kalau perempuan yang angkat memang patah pinggang dia. Hello Lala Move. Kalau sampai saya makan jam lah. Sekarang saya tengah keluar lah. Oh iya ke? Ya, dalam ada orang ni. Ada. Tapi amoy lah. Dia tak boleh angkat lah. Oh, tak ada lelaki ya? Umur lehat. Oh iya ke? Okay. Alright, thank you. Tadi tak ada angkat sana. Ya, ada angkat ada. Okay, baik. Boleh angkat lah tu. Oh. Okay. Ni boleh lah. Okay, ini saja. Thank you. Aduh, bukan tak nak tolong. Tapi sebab dia bukan door to door service kan. Kita kena ikut lah. Okay, Alhamdulillah. Untuk order tadi kita berjaya dapat RM15.44. Okey lah tu. Jarak pun tak adalah jauh sangat. Kita pun dah claim tol tadi tu. Tunggu dia nak transfer je. Alright. Tapi tu lah, tadi kita nak unload barang tadi. Bukannya kita tak nak tolong unload, tapi aku tolonglah ambil yang kecil tu. Sebab dia bukan door to door service. At least tolonglah juga Tak ada rezeki lah nak bawa balik rumah sebab dah habis. Sedap sangat. Habis rehat, next order kita nak hantar daripada Taman Usahawan pergi ke Stadium Melawati Shah Alam. Tapi ni perjalanan dia ni jauh ni. Call dulu. Hello, Lala Move. Saya on the way. Nak tanya ni, barang apa nak kena ambil? Benang? Benang dalam. Oh, okay. Saya on the way lah Terima kasih. Sama. So, jom ambil barang. Saya agak-agak muskil. Benda yang kita nak ambil ini adalah benang. Tapi kenapa dia ambil pakai kereta? Adakah benang itu besar? Kan? Benang secara logiknya besar ni je, sponek ni. Tapi kenapa dia ambil pakai kereta? Macam banyak je barang dia, babe. Banyak ke barang? 6 saja. Boleh. Try masuk, tengok. Ini apa benda? Benang. Benang? Dah tu. First time juga tengok benang banyak gini. Dia jahit apa sih? Ui, tak nampak belakang. Wow. Alright, thank you. Okay, thank you. Dah. Aku ingatkan benang kecil je. Rupanya banyak, berkotak-kotak. La ilaha illallah. Perjalanan kita mengambil masa dalam 40 minit. So, jom kita gerak. Okay, kita dah sampai dekat Shah Alam. Aku rasa lah, kedai yang kita nak hantar ni kedai baju lah. Sebab benang banyak sangat dia ambil ni. Takkan kedai Dobby pula kan. Okay, jom kita memaking dulu. Ui, jaga. Belakang kereta Mercedes. Okay, kita sudah sampai. Hello, Lala Move. Sorry, the number you have dialed. Aku cakap dengan robot. Oi, kucing. Miau. Kejut siut. Ceng, cuba kau jawab dengan dia. Dia tak angkat call lah. Cuba. Gemuk juga kau ni. Tak adalah gemuk mana. Dia macam sedang-sedang elok. Hello, Lala Move. Saya dah sampai. Oh, yang benang tu ya? Iya, betul. Sekejap, saya tunggu sekejap. Alright. Cik baiklah jawab. Kalau tak jawab tadi, mana aku nak hantar benang-benang ni? Aku tak reti nak menjahit. You seorang saja? 6 barang. Itulah. Tak apa, angkat dulu. Berat tu. You kuat lah? Kuat tengok. Boleh. Woi, 2 sekali. Okay. Mantap. Try jap angkat. Mampu kau angkat lah. Ambil gambar Okay. Kak, saya nak claim untuk duit tol. Tol. Tak boleh just sekali dengan. Tak boleh. Berapa tu? Murah je, RM3.41. Sebelum ni tak ada kena tol pun. Dia tak reti ke tu. Patutnya memang kena customer bayar. Boleh. Ya.
Betul. Ke dia cas sekali dalam tak. dalam tu? Tak sekali. Tak sekali ya? Tak boleh sekali ya? Tak boleh sekali. Parking ataupun tol kena claim daripada user, daripada customer lah tu. Apa tadi? RM3.41 je. RM3. Ada Tak, RM2. tak ada duit pecah pula. Ada duit je. Sekejap. Sekejap bonet pula terbuka. Sebab burung tak masuk. Okey. RM3. Alright. Okey dah. Terima kasih. Itu saja Alright. Terima kasih. Alright, Alhamdulillah. Job tadi kita dapat RM20.54. Okey lah. Jauh jarak perjalanan tadi dengan bayaran tu boleh lah. Tu kita dapat duit tol tadi. Dah cover duit tol kita. Okey lah. Walaupun akak tu dia tak tahu Alright, job seterusnya kita dapat daripada sini pergi ke Kajang weh. Kajang dia hantar aku. Tapi tak apa, kita call dululah. Cannot be reached. Are you sure? Tak apa, kita dial sekali lagi. Hello, Lala Move. Ya, hantar mana? Ya, saya on the way tapi mau ambil apa yang ini? Sayur. Okey, saya on the way Ya, hantar mana? Hantar pergi ke IOI. Okey. Alright. Okey, jom ambil sayur. Yang kita nak ambil ni adalah sayur. Sayur apa? Aku teka sayur kobis lah. Tapi takkan kobis je kan? Mesti banyak Hello Lala Move, saya sudah sampai depan gate Okey, saya buka lah. Alright. Hello Lala Move. Banyak ke sayur? Hantar mana? Ke IOI City Mall ya? Sayur apa nak kena hantar ni babe? Mari melihat. Mak datuk 3 ton. 3 bakul. Oh my god. Loading bay lah. Hantar loading bay. Nanti call dia lah Ini nanti tol claim sini atau sana? Tak faham. Pulak dah. Mana yang faham tahu? Kat situ lagi satu buah sana. Dekat IOI Alright, thank you. Okey, barang pun kita dah ambil. Sayur banyak gila. Berat lah tu. Ini lebih muatan confirm. Tapi nak buat macam mana Jarak perjalanan adalah 40 minit. Tol claim kat sana. Alright. IOI City Mall ni aku pernah hantar, tapi dekat loading bay tau. Tapi yang ni aku tak pasti. Tengoklah macam mana. Nanti aku call dia. Alright. So jom hantar sayur. Welcome to IOI Resort City. Yoi, kita dah sampai dekat IOI. IOI paling besar sekali dekat dalam Malaysia ni. Kalau jalan kaki daripada hujung ke hujung mengambil masa dalam 2 hari juga. Dan tempat yang kita nak hantar ni dia bukan dekat loading bay. Tadi aku call dia, rupanya dekat tepi je. Bagus sangat lah tu. Sebabnya kalau pergi loading bay tu line tak ada langsung. Macam mana lah kau nak call dia? Saya berhenti tepi je lah sebab dia kata tak payah pergi bawah ke, tak payah pergi mana-mana ke. Dia tak angkat lah pelau. Hello Lala Move, saya sudah sampai Sayur Haidilau. Lala Move. Sayur. Apa tak ada loading bay? Dia kata parking tepi je. Pergi tepi. Dari mana? Haidilau. Aidilau kita berhenti kat sana. Mana tu? Aidilau depan ni je. Sana berhenti yang. Kita keluar balik, pergi sana. Okay. Lagi tu. Alright. Awak ni berhenti. Jauh Oh tu je. Depan lori tu. Betul. Alright, terima kasih bang. Nasib baik ada abang polis yang baik hati. Sini rupanya Haidilau. Manalah saya mengetahui. You seorang saja? Ada banyak. Banyak. Berat tau. Ambil. Berat. Berat tak? Berat. Tak ada berat boleh lah. Tak tahu lah kalau you kuat ke. You taruh atas Ni. yang hidup boleh. Ini. Serius tak? Boleh tak? Okey lah. Okey. Bapak kuat siau dia. Alhamdulillah, untuk job tadi kita berjaya buat RM21.32. Okey lah weh. Kan? Itu aku rasa last job lah untuk hari ni. Total job untuk hari ni adalah 6 job. Berapa aku buat? 113 sahaja. Okey lah tu, 113. Tolak minyak dapatlah 80 lebih macam tu.
Tapi Alhamdulillah, untuk hari ni job Lalamove kita berjalan dengan baik lah, tak ada masalah. Video yang lepas kan, nampaknya mendapat sambutan dengan baik. Terima kasih. Ramai yang enjoy dan nampaknya kita boleh buatlah video delivery pakai kereta lepas ni. Sebab seronok juga sebenarnya buat delivery pakai kereta. Dia selamat. Lepas tu tak ada panas. Lepas tu pulangan pun baik dan boleh buat konten juga. Okay lah. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.